Cuma alang-alang saya dah ada kat sini kan, saya suka kacau orang sebelah saya. Saya dah keluarkan 2 buku. Persoalannya bila Bella Sila nak keluarkan buku pertamanya? Ini kita tak ada plan saya nak kacau. Lepas saya kacau pula. Dia tak beritahu ya. Okey. Bila nak keluar buku, dia sabar ya. Webisat Sadiq tunggu pengakhirannya. Itulah jawapannya. Kita tunggu, kita nantikan manuskrip editor Bella lagi lah, insyaAllah. Sebab Bella memang suka, Bella suka nulis. Bella ada banyak simpah apa yang Bella tulis. Bella memang kalau tengah free kan, tak nak mesti nak menulis. Jadi insyaAllah memang ada perancangan, but not anytime soon. Tapi nanti next time insyaAllah. Baik, kita doakan moga perjalanan penulisan manuskrip Bella Asilah dan juga webisat Sadiq berjalan lancar dan